Jadi ceritanya setengah ulama berdasarkan hadis-hadis seumpama ni lah, antaranya hak paling sahih hak tu lah dalam Muslim. Walaupun dalam Bukhari tak ada, tapi dalam Muslim ada. Satu orang tu pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya, ayah saya duduk mana? Mati dah ya, mati kafir. Nabi kata dalam neraka. Lepas tu orang tu pergi. Nabi pun panggil pula orang tu. Dia kata ayah aku dengan ayahmu dalam neraka. Itu soalannya panjang tu. Ayah aku dalam neraka juga. Mana ayah Nabi Abdullah tu lah. Ayah aku dan ayah kamu dalam neraka. Bermakna bapa dalam neraka kalau dia Islam, bapa dalam neraka kalau Islam dalam syurga lah. Timbullah soalan, ayah Nabi ni, ibu bapa Nabi ni Islam, kau tidak Islam. Dia terbahagi kepada dua secara kasarnya. Ada yang mengatakan tidak Islam, ada yang mengatakan Islam. Kedua-duanya ahli sunnah berlaku. Tetapi hak lebih kemahnya sebenarnya, walaupun hadis tu hadis sahih Muslim, walaupun hadis tu hadis sahih Muslim, tetapi hadis tu dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Bukan seorang dua, ramai. Terutamanya Jalaluddin As-Suyuti sampai tulis beberapa buah kitab khusus bicara di mana dia membuktikan ayah dan ibu Nabi SAW ni bukan kafir, tidak kafir. Dan hadis itu adalah termasuk dalam hadis sahih Muslim yang dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Jadi mereka katakan hadis itu tidak sahih. Macam Jalaluddin Suyuti, dia kata tidak sahih, berilat. Ada dua ilat sekurang-kurangnya hadis itu. Satunya ilat pada sanad dia, yang kedua ilat pada matan dia. Walaupun ada dalam sahih Muslim. Orang yang tak berani nak kata hadis sahih Muslim tu tidak sahih, dia kata kafir. Mana kan Nabi kata gitu-gitu. Dia duduk situ, tak kira ni, dia tak kira keturunan masalah agama. Tetapi hak lebih sahihnya, walaupun tidak disokong oleh hadis-hadis sekuat hak tadi, hak ni. Ini nak bincang waktu tu panjang. Mana hak tak kena dia, macam mana dalil lain yang menunjukkan ibu bapa Nabi tu apa nama ni, Islam, tidak kafir. Jadi maksud Islam tu kebanyakan ulamanya, rekahnya kita sebut dulu untuk hari ni, iaitu ibu bapa Nabi tu termasuk dalam ahlul fatrah. Dan orang hak sebelum Nabi ni, kan zaman jahiliah ni, bukan semua hak semua berhala. Berapa ramai termasuk Waraqah bin Naufal lagi, ramai lagi Zaid bin Ammar bin Nufail. Ini tak sebuah berhala ni. Dia percaya kepada Tuhan yang esa. Seperti kita sebut tadi, zaman ahlul fatrah tu, kalau percaya kepada Tuhan yang esa saja tu sudah madai dah. Untuk Islam dia diterima, dia tu sebagai Islam. Jadi ibu bapa Nabi ni duduk masa tu. Dan dalam ayat ada sebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyeksa sesuatu, mana-mana golongan, mana-mana orang, selagi kami tidak utuskan rasul. Mana cukup bukti kami. Jadi orang sampai itu tidak cukup bukti. Sebab ajaran Nabi Isa sudah terhapus. Ajaran Nabi Ibrahim pun dikatakan Nabi Ibrahim ajar buat gini. Termasuklah tawah telanjang ke apa tu kan, Nabi Ibrahim. Lepas tu nak buat gapo-gapo, cabut azlam tu, anak panah tu, untuk nak tengok boleh buat atau tidak. Itu dikatakan ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail duduk bawa apa nama ni, anak panah tu. Jadi sesoalan Nabi Ibrahim mengamalkan hal itu. Jadi banyak dah rusak. Ajaran Nabi Ibrahim itu lebih jauh lagi. Ajaran Nabi Isa pun sudah rusak banyak dah. Jadi tidak cukup bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menghukum orang. Dia hidup di zaman itulah. Adapun hak kata mak Nabi, ayah Nabi dihidupkan semula, itu panjang cerita lah tu. Kebanyakan ulama mengatakan itu tidak sahih. Lebih itunya tak ada kitab antara masa tu orang golongan tadi ni. Kita tak pada ke mana? Ahli fatrah lah. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, antara Nabi lain dengan Nabi lain, masa tu setelah rosak ajaran Nabi tu, dalam masa tu, itu orang panggil ahlul fatrah. Tapi kalau mengikut hadis yang sahih tadi dalam sahih Muslim, kalau kita tidak kata hadis itu bermasalah, gitulah sahih.
Sebab tu ramai juga yang terima lagu tu. Mullah Aliyul Qari ke apa ramai. Jadi kalau nak bincang tu dia kena khusus. Tak padan dengan kita sebut sepintah lalu begini. Secara ringkasnya begitulah dulu. Mungkin kalau kita minggu depan ni nampak sikit ni dah, kita boleh sambung waktu kan, kalau nak tak apa. Bincang secara terperinci lah. Biar puas hati. Kalau tidak pun tak payah. So, kita tak akan jumpa hadis tu sebab hadis tu dalam Muslim ada, bukan sini. Dalam Bukhari tak ada. Allah.